Petang. Cuaca panas hari ni. Dia bahang sikit kepala. So kita dah nak pergi buat sikit batu. Konsisten satu hari 2 trip, 4 trip, 2 trip, 4 trip. InsyaAllah lama-lama banyak lah kan. Nak buat apa nanti insyaAllah. Kita dah start nanti baru kita akan tunjuk lah. Tapi ni kena rajin lah, kena konsisten lah pergi ambil. Ambil pun tak boleh banyak, sekali ambil boleh lah dalam 7 ketui, 6 ketui. Kena rajin lah, sikit lah. Ni 6 trip ke 6 dah banyak sikit lah. Alhamdulillah. Kita kumpul ni batu bukit. Sebab kita sini sungai jauh, so nak dapat batu bukit tu kena masuk bukit, betul-betul kena masuk bukit lah. Tak, ni projek ada kita nak buat ni. Ni kita nak rebankan ni ke depan tu, nak kumpul-kumpul dulu. Dia dah tengok burung. So ni tengok burung tak? Burung. Tengok burung dia buat dekat workstation. Itu hari dia buat kat sini dah 3-4 kali lah. Rasanya sebab dia tahu kata dia selamat kot buat kat sini. Tak ada siapa kacau kan. Saat sebelum tu mari kita tengok air telaga tu. Tu air dekat dia. Nampak? Air dekat dia. Air banyak. Ni tengok burung. Ini dia betul-betul buat dekat dengan tuan dia nak buat kerja. Nampak tak? Ni kan workstation ni kan. Ni pokok mangga ni. Workstation dekat sangat. So dah ada anak lah. Ni. Allah Akbar. Tu anak comel dia. Anak nak terbang lah. Nampak tak? Tapi dia tak lari, kita tak pernah kacau dia. Ni tarik dahan ni. Allah Akbar, nak tengok anak. Pandai dia buat tu. Ada anak ni. Nampak tak? Tak nampak lindung. Tu anak dia. Dah ada bulu dah. Tu sana dia. Nak 2 ekor. Nak terbang lah. Berapa kali lah. Sekali dia buat kat sini, 1 terbang lah kat sini. Dia buat betul-betul dengan tuan dia kan, dengan kita duduk dekat-dekat dengan dia, dia akan main buat. Dia rasa selamat kot. Selalunya gitulah burung. Kalau dia suka main duduk dekat sini, maksudnya dia rasa selamat. Sebab kita tak pernah kacau dia. Alright, baru settle ambil batu.